kita melihat bahawasanya walaupun dilihat UMNO Barisan Nasional menurunkan ramai muka-muka baru terutamanya anak muda, kami dapat melihat secara kasarnya juga UMNO Barisan Nasional telah menafikan hak suara anak muda. Ini kita lihat kerana ketua pemuda UMNO, ketua pemuda Barisan Nasional itu sendiri ataupun ketua pemuda UMNO itu Saudara Khairul Azwan sendiri tidak terpilih untuk menjadi calon bagi pilihan raya akan datang. Yang mana kita lihat ini adalah merupakan satu kejutan bagi seluruh anak muda di negeri Perak. Kalau betul-betul mereka ini dikatakan mewakili anak muda, sewajarnya Ketua Pemuda Barisan Nasional, Ketua Pemuda UMNO itu sendiri bertanding. Dan kita menjangkakan beliau sepatutnya bertanding. Adakah dia sendiri bukan winnable candidate? Dan kita lihat daripada kajian kita lihat pada semua calon-calon anak muda, dari segi backgroundnya, Saudara Khairul Azwan punya satu background yang cukup baik. Maklumlah, dia punya satu pendidikan daripada United Kingdom, dan juga mampu seorang penyaga yang berjaya, ya. Kami dimaklumkan dia seorang penyaga yang berjaya, boleh ada kereta-kereta mewah yang banyak, rumah-rumah yang besar yang menelan belanja 1.85 juta pada usia yang cukup muda. Jadi saya rasa dia seorang yang mampu dan juga sebagai seorang winnable candidate, tetapi tidak terpilih menjadi calon. Yang saya rasa ini satu penafian oleh UMNO Barisan Nasional kepada kepimpinan anak muda itu sendiri. Berbandingkan dengan Pakatan Rakyat, ketua-ketua pemudanya insya-Allah akan bertanding. Bermaksud suara anak muda itu memang diambil kira oleh parti masing-masing, oleh PAS, DAP dan juga PKR. Tapi dia ni pengurusi Barisan Nasional yang di bawahnya ada 14 parti umpamanya. Jadi how can suara anak muda itu nak dibawa melalui apa dia kata secara zahirnya, walaupun dilihat ada juga ketua pemuda UMNO bahagian Kuala Kangsar umpamanya, tapi he's nobody dalam Barisan Nasional Perak. He's nobody dalam pemuda UMNO Perak. Macam mana suara anak muda negeri Perak ini boleh dibawa? So ini satu benda yang menghairankan kami lah.